Aku dengan Syafiq dah jumpa pot sarapan Pantai Timur yang memang murah. Bukan sarapan je. Makan tengah hari, makan malam semua memang murah. Dia ada nasi belauk RM5 je. Tengok, nasi belauk malam RM5 je. Lauk dia murah. Aku cakap RM2, murah. RM3, RM5 je. Ni tengah hari yang ni dah. Oh, apa ni? Lewat kabel jatuh. Kerabu jatung. Jatuh pisau. Jatung pisang. Satu orang makan 2 ya dah. 2 ya? Satu orang makan lah. Oh, ni pula. Oh ni kerabu pauk. Kerabu pauk. Satu orang makan 2 ya ke ni? 2 ya kau? Hak tengah hari ni dah. Oh. Ni hak tengah hari. Ni makan tengah hari lah. Ada gula telaitik. Oh, ni berapa ya kalau gini? 3 ya putih. 3 ya? Ni daging belengah Daging belengah. Daging belengah kalau macam ni 7 ya dengan nasi. Dengan nasi 7 ya? RM7, Bik? Murah Kalau malam 5 ya dengan nasi. Tengah hari RM7. Malam RM5. Tengok, Bik. Malam jadi lagi murah. Dia malam lagi murah. Pukul 5 ke atas dia jadi 5 ya belaka. 5 ya. Ada sebut sedut. Ni 7 ya lah. Oh, 7 ya. Ayam kapur Ayam kapung. Oh ni siapa nak makan kutu ayam kapur. Ayam kerutuk. Berapa ya pula ni? Ni kutu ayam kapur ni 9 ya dengan nasi Dengan nasi 9 ya. Kalau tengah hari lah. Tengah hari kau petang malam mek buat lah. Oh, memang harga sama lah. Malam pun 9 ya. Ha. Oh, ayam kapung. Masuk kerutuk dah. Gula ayam. Gula ayam. Kalau tengah hari 7, malam 5. Dia siapa? picit ni tengah hari 7, malam 7 ya. Ini limpa. Tengah hari 7, malam 5. Oh, limpa. Tengah hari 7, malam 5. Sekali dengan nasi. Sekali dengan nasi. Picit ni yang sebenar 8 ya. Berapa ya? Dengan nasi. Dengan nasi 10. Nasi 10. Bek, kat sini pun ada apa, Bik? Colek. Colek pun ada. Ini 3 ya pun boleh beli 3 ya? Ha. RM3, Bik? RM3. Ni RM3. pun boleh beli 3 ya. Boleh beli 3 ya? Ni pun boleh beli 3 ya. Boleh beli 3 ya kau? 3 ya tu banyak mana? Banyak juga. Nanti mek buat 3 ya dah. Boleh? Ni 3 ya. Oh, Ni anggur. anggur. Bahawa jeruk kau ni kan 2 butir 5 ya dah. Oh, ni 2 butir 5 ya? 2 butir 5 ya. Oh, Juto. bosto. Rojak bosto 7 ya. Bosto. Kalau rojak ni 3 karung ni 3 ya pun boleh beli ni. 3 ya. 3 ya? 3 ya. Buah. 3 ya ni dah satu orang makan. 3 orang. Murah lah. Ni colek 3 ya ni? 3 ya. Oh, 3 ya. Oh, ni buah apa ni? 3 ya. Buah apa? Undang. Kuda. Kalau orang nak tambah kau ni boleh ni. Ni. Oh. Mek buat dah. Buat makan dah. boleh, boleh. Mek buat ni ha ni. Oh, Yo satu keren 3 ya. tu kena 3 ya. Oh, ya. Kunde ni ha. Oh, sedap ni. Oh, Ni jadi berapa ya dah ni? Ni nak yawi 3 ya satu keren. 3 ya. oh, tik ni siap. Masuk kuah. Masuk kuah belaka. Masuk kuah sekali. 3 ya. 3 ya satu keren sama 3 ya satu 3 ya. 100 gram 3 ya. Oh, ni apa rojak apa ni? Ni rojak capur buah. Oh, ni buah tadi. 3 Ha. dah. Buah paruh, buah nenah. Dengan buah apa tadi? Jambu. Jambu. Orang nak tambah kau ni 5 ya. Oh, nak tambah ni. Mek 5 ya ni. Tambah Ada buah juga, ni. ha. Buah setul jadi 5 ya. 5 ya. Weh, murah lah. Oh, Ni 3 ya. ni 3. Oh ni 3 tambah setul 1 5 ya. Ni 3 ya, 3 ya. Cuma beza waktu 5 dia tambah buah setul. Oh, Mac. Tadi nampak kau ni, buat ni guna ni. Berapa ya ni? Ubi. Ubi ni dah mek oyak mek buat gini lah dah. Kalau mek ambil lah. Kalau nak mek ambil macam ni 2 ya. Dua ringgit. Ubi. Macam Sekali ni 2 kelapa ya. ni? 2 ya. Lepas tu kalau nak minta tambah mek wi tak kira, minta kuah kari pun mek wi tak kira. Harga 2 ya. Minta kuah kari pun Boleh tambah sambal atau kuah kari. Oh, RM2 ambil. RM2 ya. 2 ya. Tambah Ubi dengan sambal, kelapa. nasi lemak. Lepas tu dengar sini ada sup kau tak? Sup tu pukul 12 ke atas. Pukul 12 tengah hari lah. Sampai pukul belah. Sampai pukul 11. 11 malam. Mek jual sekali dengan nasi belauk. Sip lauk lah. So sup start pukul 12, pukul 11 lah. Pukul 12 ke atas 12 ke atas lah. Okey, baik. Sup tulen tu dengan nasi 7 ya. Sup tulen dengan nasi 7 ya? Sup daging 7, Secampur 10. 10. Sekali dengan nasi Sekali nasi. Aha. Kalau air ni gua mana ni?
Air ni, mek cah 1 ya. 1 ya? Tak kira nak air ni ke tambah mek cah 3 je. Dia boleh tambah lagi. Boleh tambah? Free refill? Oh, beres-beres ni best ni. Okeylah, Mek, saya nak makan dulu lapar dah ni. Okey, terima Okey dah. kasih. Okey. Ni rojak yang RM3 tadi dua-dua. Cuma ni RM5 kita tambah setul lah. Setul. Okey, makan. Rasa sikit. Bismillah. Gula dengan kuah rojak. Bismillah. Jeruk, kuah rojak kan. Memang tarik rasa masam dia. Ubi guys. Dengan kelapa. Makanan orang dola-dola. Makanan zaman askar Jepun tu kan. Sedap. Tak ambil sambal tadi. Tapi kalau letak garam sedap ni. Dengan sambal ke. Sambal. Ni biasa yang ni lagi masam sebab dia jeruk. Oh, anak aku asam kan.